Nak stop sharing dulu ke yang view tadi? Okey. Dah stop sharing dah. Okey. Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kalimah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipanjangkan usia kita untuk bersama-sama secara maya kita pada malam ini untuk bicara akademik kita dengan topik syukur untuk berjaya. Topik agak unik, biasa kita akan cakap usaha untuk berjaya. Tapi malam ni kita akan bicarakan soal syukur. Dan pada malam ini, seperti itu juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kepimpinan Muafakat Mara Malaysia, Coach Hakim dan kepimpinan yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi bersama saya pada malam ini ialah mungkin boleh katakan guru saya lah dalam bidang latihan. So bagi saya, mungkin pengalaman saya dengan Tuan Fazrul adalah bagi saya kemampuan beliau untuk membumikan tadabbur, merakyatkan tadabbur Quran kepada masyarakat lah, terutamanya saya secara khususnya. Jadi mungkin sikit pengenalan pada malam ni, penceramah kita iaitu Tuan Haji Fazrul Ismail, berasal pada Bido, Perak, merupakan antara Chief Content Creator Yayasan Warisan Ummah, Lead Trainer pada Akademi Sinergi Ikhlas. Dan beliau, menariknya latar beliau, walaupun berbicara tentang Quran, tapi banyak mengaitkan kerana latar belakang beliau adalah graduan Chemical Engineering sama dengan saya, tapi tempat yang berbeza iaitu di Purdue University di US. Dan beliau juga mendalami bahasa Arab, Alim International Arabic Learning Center dekat Cairo, Egypt. Dan bukan sekadar itu, beliau banyak mengisi latihan-latihan. Kalau perasan di TV Al-Hijrah, beliau banyak mengisi konten-konten tentang Al-Quran. Dan juga beliau juga penulis buku, beberapa buku yang juga saya milikinya, Master Pies, Pemikiran Sistemik dan sebagainya. Jadi tanpa melengahkan masa, jadi insya-Allah pada malam ini kita akan bicarakan syukur untuk berjaya daripada konteks macam Separa Podcast lah. Iaitu mungkin saya akan bertanyakan soalan kepada Tuan Fazrul. Tuan Fazrul akan menjawab mungkin dengan bantuan media, iaitu Tuan Fazrul akan menggunakan iPad untuk melukis beberapa konsep dan sebagainya. Okey, jadi mungkin sebelum lebih lanjut, saya pun tak sempat nak tengok di Facebook. Kalau boleh letak di komen anda daripada mana dan sebagainya. Mungkin boleh kita meriah-meriahkan sementara kita menantikan lebih ramai untuk hadir dan pukul 9:06. Tapi walaupun pun, insya-Allah mari kita teruskanlah untuk bicara kita pada malam ini iaitu syukur untuk berjaya. Okey, jadi kita akan mulakan dengan beberapa yang harapkan objektif pada malam ni untuk kita betul-betul faham. Selalu kita sebut pasal syukur, benar kita faham hakikat syukur itu sendiri sebagai hamba, memahami kaitan antara syukur dan juga memandu diri dan keluarga ke arah kejayaan, dan bagaimana kita mampu untuk mendidik diri dan juga ahli keluarga kita, anak-anak kita untuk bersyukur. Jadi untuk soalan permulaan, syukur untuk berjaya, mungkin Tuan Fazrul boleh kupaskan sedikit sebanyak. Biasa kita perkataan syukur, kita pun zaman-zaman kita Raihan nyanyikan lagu syukur, kan? Jadi mungkin boleh hakikat syukur itu apa? Dan mungkin bagaimana operasi dan definisinya bagi kita yang nak mengaplikasikan syukur dalam kehidupan. Jemput Tuan Fazrul. Terima kasih ucapkan pada Tuan Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Terima kasih kepada barisan Muafakat Mara untuk mengendalikan program menjemput saya pada hari ini, dan pada ibu-ibu ayah-ayah yang bersama, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada hari ini dalam tajuk syukur untuk berjaya, sebenarnya bila bercakap tentang syukur, kita lihat dahulu kepada definisi mudahnya. Kalau kita lihat dalam surah yang biasa kita baca setiap hari, surah Al-Fatihah, sudah pun embedded, sudah pun dimasukkan elemen syukur itu paling kurang 17 kali sehari, iaitu dengan perkataan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian dan juga kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara ringkasnya, syukur ini sebagai satu daripada
emosi yang dikenal pasti dalam psikologi. Kalau kita baca buku Thanks oleh Profesor Emmons, beliau menyatakan bahawa syukur ataupun gratitude, tajuk bukunya Thanks, gratitude adalah salah satu daripada viral emotion. Dia boleh tersebar, memberi kesan positif, dan kalau ada seorang yang bersyukur dalam satu keluarga ataupun dalam satu organisasi, kalau dia kuat syukurnya itu, ia mampu memberi kesan yang positif kepada sebuah keluarga. Jadi syukur ni apa? Ialah ada dua langkah yang dimaklumkan oleh Emmons, Profesor Dr. Emmons tersebut. Yang pertama, mengenal pasti nikmat, mengenal pasti blessing, ya, kebaikan yang ada. Yang kedua, langkah keduanya ialah mengenal pasti nikmat ataupun blessing, kebaikan itu daripada siapa. Lantas, bila kita tahu daripada seseorang, kita akan ucapkan terima kasih. Dan kalau kita makin sedar lagi bahawa hakikatnya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mengucapkan kesyukuran, pujian kepada Allah. Saya gunakan istilah syukur dan puji, dua perkara, disebabkan alhamdulillah itu dalam bahasa Arab, dalam tafsir ats-tsana wa syukur. Ats-tsana itu puji, syukur itu penghargaan. Apa bezanya? Bezanya ialah kalau contohnya Tuan Syah bagi saya sebotol air, ya, saya cakap terima kasih, itu namanya asyukur, kerana nikmat itu sampai pada saya. Tetapi apabila air botol itu, Tuan Syah bagi satu botol air mineral kepada Coach Hakim contohnya, saya cakap pada Tuan Syah, terima kasih. Terima kasih. Saya tak dapat air tersebut, tapi saya mengucapkan pujian kepada Tuan Syah kerana memberi satu blessing, satu nikmat kepada Coach Hakim. Itu juga adalah alhamdulillah, ya, segala pujian bagi Allah kerana apa? Satu, nikmat pada diri kita, satu lagi nikmat sampai pada orang lain. Jadi bila bercakap tentang syukur ini yang dapat pada kita satu, tetapi kita juga bersyukur atas apa yang dapat pada orang lain, ats-tsana wa syukur sebentar tadi, kerana ia akan memberi kesan positif. Kalau kita dapat pada diri kita, kita akan terus menghargai dan melihat dunia penuh dengan kebaikan. Bila kita mengucapkan pujian kerana nikmat sampai pada orang lain, yang kita cakap dalam bahasa Arabnya ats-tsana tadi, menyebabkan apa? Menyebabkan kita tidak akan berdengki, kita tidak akan iri kepada orang lain, kita takkan doakan yang buruk-buruk pada orang lain, malah kita tahu bahawa kalau orang dapat lebih, ya, maksudnya anak orang lain dapat 5A, 8A, sebenarnya anak kita pun boleh dapat begitu kerana sumbernya daripada Tuhan yang satu. Dan ini definisi ringkas, kenal pasti nikmat, blessing, dan yang keduanya mengenal pasti siapa pemberi, itu adalah aktiviti untuk kita terus bersyukur. Tuan Syah. Terima kasih. Menarik sekali perkongsian tentang makna syukur. Tapi menarik juga adalah dari sudut kajiannya menunjukkan bahawa andainya seseorang ataupun ahli keluarga itu bersyukur ialah satu bentuk viral. Dan kita selalu takut tentang demam viral dan sebagainya ataupun konten tidak baik itu viral. Tetapi sesungguhnya syukur itu juga boleh viral dan memberikan impact kepada ahli keluarga kita yang lain. Jadi balik kepada soalan menarik tentang topik itu sendiri, iaitu syukur. Biasa kita sebut ataupun banyak moto sekolah usaha untuk berjaya, tetapi kali ini topik yang diberikan adalah syukur untuk berjaya. Jadi mungkin boleh Tuan Fazrul kupas bagaimanakah mungkin kembangkan lagi daripada surah Al-Fatihah yang dia embedkan rasa syukur, dan dengan rasa syukur itu dapat memandu diri kita, ahli keluarga kita ke arah kejayaan. Baik, saya minta izin Tuan Syah, ya, untuk saya kongsikan bukan slide lah, saya punya whiteboard saya, okey, Boleh, sila. untuk sama-sama menjelaskan lagi tentang tadi biasa orang cakap usaha untuk berjaya, tetapi bagaimana di dalam Al-Quran pada surah Al-Fatihah itu bukan sekadar berusaha tapi dimulakan dengan alhamdulillah, maksudnya syukur, dan itu menjadi antara topik besar di dalam surah Al-Fatihah. Menjadi sinopsis kepada keseluruhan Al-Quran. Jadi kalau saya lukiskan secara ringkas, syukur ini apa? Ya, syukur ini ada dua angle, iaitu dia adalah satu feedback. Tetapi dalam masa yang sama, syukur ini juga adalah feed forward. Ini mungkin istilah yang Tuan Syah pun biasa dalam engineering, kan? Ya. Maksudnya apa? Bila kita bersyukur, kita menghargai kepada apa yang telah berlaku. Tetapi syukur juga
pada apa yang akan berlaku. Dan ini perkara yang menarik. Disebabkan apa? Disebabkan bila kita bercakap tentang telah berlaku, kita mengenal pasti nikmat dan kemudian kita mengucapkan terima kasih, Alhamdulillah kepada Allah SWT. Dan di dalam surah 14 ayat yang ke-7, surah Ibrahim ayat yang ke-7, Allah nyatakan, wala in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, Allah akan pasti tambahkan. Ya, Allah pasti tambahkan. Nak menunjukkan bahawa jika seseorang itu sudah berusaha, Tuan Syah, ya, sudah berusaha, anak-anak kita berusaha belajar, kemudian dia bersyukur dengan dia dapat belajar. Belum dapat A lagi, dia dapat belajar. Dia dapat C, kemudian dia berusaha, dia dapat B contohnya, dia bersyukur. Walaupun dia target A, tetapi kerana ibu ayahnya adalah ibu ayah bersyukur, maksudnya daripada C mendapat C pun dia bersyukur. Pasal apa? Pasal anaknya masih lagi boleh belajar. Anaknya masih lagi dapat C. Dan lepas tu dia belajar lagi, Allah akan tambahkan lagi produktivitinya itu sehingga kan dia boleh maju kepada B, boleh maju kepada A, dan ketika dia sudah A pun dia akan terus lagi bertambah lagi kemajuannya, A+ dan sebagainya. Disebabkan apa? Disebabkan dia terus bersyukur, bukannya kufur. Kufur ni lawan tadilah. Maksudnya bila dia dapat C ataupun dapat B tu, dia tidak menghargai, dia tidak mengenal pasti bahawa itu juga adalah satu nikmat, sehingga kan dia menidakkan peluang dia boleh mendengar, boleh belajar, dan dia akan, orang yang kufur, antara kesannya dia akan menjadi orang yang mudah melakukan perkara zulm, ya, kezaliman, ataupun mudah untuk dia stres dalam hidup. Itu cabaran kufur, ya. Orang yang bersyukur, dia terus melihat silver lining, dia terus melihat kepada cahaya di sebalik cabaran ujian yang melanda. Jadi kembali balik, satu telah berlaku, ya, tetapi apa akan berlaku pun, kalau orang Islam dia memahami, kalau dia berusaha dan dia bersyukur walaupun usahanya sedikit, dia tahu bahawa Allah akan hargai, Allah akan ganjarkan dengan syurga. Perkara itu dia bersyukur sangat kerana di depan sana ada pahala, di depan sana ada bantuan Tuhan, di depan lagi ada syurga. Itu adalah syukur feed forward. Maksudnya bukan sekadar apa yang ada, dia akan menuju kepada apa yang akan ada. Kesannya apa? Kesannya ialah seseorang yang berusaha. Memang betul, kita kena berusaha. Tetapi orang yang berusaha dengan syukur, saya tambah kat sini, dan usaha dengan kufur, dua perkara yang berbeza. Orang yang berusaha dengan syukur, dia akan apa istilahnya, celebrate the small win. Dia akan menghargai kepada kemenangan, kejayaan yang kecil-kecil. Dia bukan sekadar dia daripada D terus dia mesti A. Dia akan menghargai D, masih lagi D, masih boleh belajar, dia boleh bab pertama dulu tak faham, dia faham, kemudian dia tahu bahawa kalau dia feed forward syukur, dia pergi bertanya cikgu, nanti akan Allah berikan kefahaman. Jadi dia looking forward, dia terus bersyukur walaupun small win, ya, increment. Kalau dalam AdMath ataupun dalam calculus itu dia ada tangent kan, dia ada sikit dia punya increment itu, dy dx tu kan. Ia menyebabkan dia tahu bahawa hidup tidak perlu ada quantum leap. Hidup ini perlu maju 0.1%. Salah satu istilah dalam buku-buku self-help, istilahnya atomic habit. Dan di dalam Al-Quran pun Allah menyatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal walaupun sebesar zarrah, sebesar atom, Allah tetap akan, orang itu akan tetap melihatnya. Dan kalau orang itu berbuat keburukan, maksudnya dia belajar dengan, kalau saya lukiskan istilahnya usaha, tetapi dengan kufur. Ya. Apa jadi? Mula-mula dia mula dengan B contohnya, tetapi kerana ada turun 0.1%, kemudian dia 0.1%, turun, ya, dalam hidupnya, turun. Apa akan jadi? Orang yang tidak menghargai kepada increment ataupun nikmat yang Allah beri, akhirnya dia akan kecewa.
Orang yang kufur ini seperti apa? Seperti orang yang dapat hadiah tetapi dia tidak menghargai, dia buang hadiah tersebut. Allah telah beri dia increment tak macam orang lain. Daripada C terus jadi A, tapi dia C, 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 B, 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 kemudian baru A. Allah nak bagi hadiah itu tetapi dia buang hadiah tersebut, menyebabkan usaha dia yang sebenarnya boleh dapat A ataupun boleh berjaya, tetapi kerana ada satu virus, ini bukan viral tadi yang baik, ini virus kufur, akhirnya usaha dia yang okey dahulu, ataupun kalau ibu ayah yang ada virus kufur ini, dia menyebabkan anak dia tidak dihargai, anak dia rasa dia tidak berharga disebabkan tidak dihargai. Perkataan syukur itu menjadi sebagai amalan dalam penghargaan ibu ayah kepada si anak. Jadi ini sedikit tadi berkaitan dengan soalan bagaimana kita kena berusaha, tetapi usaha kita perlu berpaksikan pada syukur, bukannya kepada virus kufur sebentar tadi. Terima kasih di atas penerangan yang memberikan topik ataupun asas kepada perbincangan kita malam ini, iaitu syukur untuk berjaya. Di sini berikan satu penerangan yang betul bagi saya sangat menarik untuk ibu bapa dan juga untuk pelajar itu sendiri, untuk saya terutamanya juga mungkin dapat reflect kembali zaman belajar. Saya ingat antara perkara yang saya sangat sukar ketika itu belajar tentang MATLAB coding. So kawan saya pun selalu cakap, rajinnya kamu berada di computer lab ni lama. Tapi bukan saya rajin, tapi sebenarnya saya tak tahu nak buat. Dan kawan bukan Muslim saya pernah tanya kepada saya, apa yang buatkan anda ni rajin? Saya tak ada kata saya rajin, tapi dia lihat saya, mungkin usaha saya agak tinggi berbanding dengan rakan-rakan yang lain. Saya pun reflect kembali soalan daripada rakan Buddha saya, rakan Singapura. Buatkan saya kadang-kadang saya rasa saya bersyukur. Saya bukan dikurniakan akal yang macam rakan-rakan saya yang datang satu kelas terus faham. Saya kalau nak datang kelas, saya perlu usaha baca nota sebelum masuk. Selepas habis kelas, saya perlu untuk baca kembali nota yang saya catat supaya saya betul-betul menguasai subjek tersebut. Sebab saya yakin bahawa setiap saat usaha yang saya jalankan, moga-moga Allah mengganjari. Mungkin juga kalau Allah kurniakan saya akal yang sangat hebat, masuk kelas ataupun tidur pun dapat, mungkin saya bukanlah orang yang berusaha. Itu sedikit refleksi saya lah di atas apa yang dikongsikan. Ada beza yang besar, usaha dan syukur berbeza dengan usaha dan kufur. Jadi, tetapi mungkin kalau kita cuba mungkin kalau challenge sikit, kadang-kadang ada kita ni suka menggunakan kalimah-kalimah Islami untuk sebagai benteng kegagalan kita. Sebagai contoh, kalau kata kadang-kadang perkataan tawakal itu sangat besar di sisi Allah, tetapi kadang-kadang kita gunakan perkataan tawakal itu sebagai lambang putus asa. Tak apalah, sudahlah study malam ni, tawakal je lah untuk esok. Begitu juga dengan kalimah syukur juga, ada kalanya ia mungkin disalahguna sebagai kalimah yang menghalang kepada progres, kepada perkembangan diri. Alah, syukurlah tu dah dapat C, syukurlah tu dah dapat D, and at least dapat D. So bagaimana kita mungkin nak membetulkan frame supaya kalimah syukur ini tidak disalahgunakan sebagai seolah-olah macam ia menghadkan potensi yang ada pada diri manusia. Mungkin mohon pandangan Tuan Fazrul. Baik, terima kasih Tuan Syah. Ini sama ada untuk ibu ayah ataupun anak-anak yang sedang belajar, macam mana menghargai syukur dengan perspektif yang tepat. Yang tepat, iaitu syukur yang membawa kepada janji Allah, Allah akan tambah. Pada ayat ke-7 surah Ibrahim tadi, iaitu wala in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka Allah akan tambah. Kita kembali balik semula kepada syukur tadi. Ia bukan sekadar feedback, benda yang dah dapat, tetapi juga ia adalah feed forward. Dan kita boleh perhatikan bagaimana ayat terakhir daripada surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat. Salah satu jenis para nabi. Para nabi ini, Nabi Ayub alaihissalam, dia berdoa ketika sakit tu, wa anta arhamur rahimin. Engkaulah yang penyayang daripada yang penyayang. Maksudnya sakit, tetapi kalau ikutkan feedbacknya,
sakit kot kan, tetapi dia masih lagi menyatakan bahawa aku ditimpa ataupun disentuh dengan kesakitan, engkau yang maha penyayang, nak menunjukkan bahawa Nabi Ayub masih lagi bersyukur dengan apa yang ada, ya. Tetapi dalam masa yang sama, ya, ini apa yang ada feedback. Tetapi apa yang dibuat oleh Nabi Ayub ataupun oleh Nabi Yusuf ataupun nabi-nabi di dalam Al-Quran, mereka bukan stay put. Ya. Apa yang ada itu betul, kita perlu syukuri apa yang ada. Kalau katakan tadi dapat B, alhamdulillah. Kan? Tetapi ia bukanlah tanda untuk kita berhenti untuk berusaha. Disebabkan apa? Orang yang bersyukur dia ada feed forward. Saya warnakan dengan warna biru ni lah. Ya, yang biru ni. Okay. Maksudnya apa? Bila dia kata dia dapat B, tetapi dia tahu bahawa Allah menawarkan A. Begitu kan. Dia tahu bahawa dia ni mungkinlah orang yang baik, lebih kurang begitu sahaja. Ya, dia bersyukur dia jadi orang yang sembahyang. Tetapi Allah menawarkan menjadi orang yang sembahyang khusyuk itu dapat syurga Firdaus dalam surah Al-Mu'minun. Jadi bila dia baca ayat yang feed forward, yang ke depan, bersyukurnya. Tetapi bila bersyukur feed forward, maksudnya apa? Dia kena berusaha. Ya, bukan berhenti. Ya, bukan berhenti. Sekejap, saya tulis kat sini. Bukan berhenti, tetapi terus berusaha untuk mendapatkan apa? Apa yang lebih baik ditawarkan oleh Allah SWT. Maksudnya kalau C tadi, dia akan menuju pada A. Kalau dia dapat syurga, dia nak dapat syurga Firdaus. Kan? Kalau dia ni dah jadi orang yang gajinya 3,000, dia bersyukur 3,000. Dia kena bersyukur dahulu. Tetapi feed forwardnya, dia akan terus berusaha. Kerana pada satu masa nanti, bila dia dapat 5,000, dia akan bersyukur sekali lagi. Maka ini adalah syukur komprehensif. Saya boleh istilahkan begitu. Syukur yang salah konsep, seperti mana Tuan Syah beritahu tadi, ialah syukur feedback sahaja. Dia bukan feed forward. Dia bukan feed forward. Maksudnya dia tidak pun melihat kepada apa yang lebih baik, yang perlu dia usahakan agar dia boleh ucapkan terima kasih yang lebih besar apabila diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesannya ialah bila syukur ini disalahfahami oleh pelajar, dia kata, alah aku dah dapat B ni, okey lah, syukurlah. Kan? Betul, syukur itu feedback. Tetapi apabila dia berhenti sahaja di situ, itu bukan syukur. Itu masih lagi orang yang naif ataupun yang dia hanya pasrah kepada kehidupan. Dan kalau dikaitkan dengan usaha ke depan itu sebagai tawakal, saya bertawakal untuk mendapat yang lebih baik. Usaha untuk mendapat lebih baik itu adalah sebahagian daripada tawakal yang membawa kepada nilai syukur yang lebih tinggi. Itu sebabnya kalau kita tengok pada surah Al-Fatihah ayat yang terakhir itu, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang diberi nikmat. Salah satunya Nabi, ya, siddiqin, syuhada, dengan orang soleh. Apa sebab dinamakan jalan orang yang diberi nikmat? Kalau kita perhatikan Nabi ini, ya, kita tengok sikit ya, istilah an'amta. Nabi ini dia dapat apa? Dia dapat ujian yang paling tinggi. Paling tinggi. Tetapi bila dapat ini sebagai event kan, sebagai event, respon daripada para nabi ini ialah mereka akan bersyukur, ya, feedback, dan bersyukur forward. Macam mana nak improve lagi kepada apa sahaja yang ada. Contohnya lah, dia bersyukur bahawa contohnya Sayyidatina Khadijah sudah beriman. Abu Bakar sudah beriman. Itu feedback. Nabi bersyukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetapi Nabi terus berusaha. Respon dengan mengajak lagi kepada Omar, mengajak lagi kepada Khalid Al-Walid kalau di Mekah, di Madinah tersebut. Maka dia terus berusaha. Kerana apa? Kerana event campur respon akan menghasilkan outcome. Ya. Dan bila usaha itu atas dasar syukur yang kita bincang tadi, outcome dia akan jadi amat-amat positif. Tetapi kalau berusaha itu dengan cara kufur ataupun tidak berusaha, apa yang jadi? Outcome tersebut akhirnya dia akan jadi negatif. Dan
orang yang diberi nikmat adalah orang yang sentiasa apa? Sentiasa bila mendapat ujian, saya warnakan merah kat sini, ujian menyebabkan dia jadi lebih positif. Ujian kena henyak, kena itu ini, dia jadi lebih positif. Itulah orang yang diberi nikmat. Kita mungkin akan tertanya, mengapalah mereka ni orang yang diberi nikmat padahal kena kutuk, kena itu, kena ini. Rupa-rupanya kerana mereka boleh convert ujian itu dengan respon mereka yang bersyukur, akhirnya jadi positif. Anak-anak yang dapat ujian, kan, cikgu beri kerja rumah, beri cabaran untuk dapat A, tetapi kerana mereka respon dengan usaha syukur, ya, bukan dia alah cikgu ni kena tahan, kena buat extra prep contohnya, kena buat extra exercise, kena buat itu, kena buat ini. Kalau dia usaha dengan kufur, dia komplain saja pada cikgu, apa jadi? Maka outcome dia akan jadi negatif, disebabkan mereka tidak melihat ujian untuk menghadapi SPM ataupun ujian dalam kehidupan ini sebagai peluang untuk menjadi orang yang dinamakan sebagai mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Push. Terima kasih. Satu konsep yang sangat menarik, memberi satu sisi yang lain dari segi konsep yang syukur, iaitu apabila syukur itu hanya pada apa yang kita dapat, sehingga kita lupa feed forward untuk kita syukur. Seolah-olah yang saya faham adalah kita sentiasa usaha sebab kita yakin tawaran Allah kepada kita selaku hamba itu sangat luas yang kita mungkin tak terjangka. So kalau andainya kita bersyukur dengan apa yang ada, tetapi seolah kita usaha supaya kita dapat syukur lebih lagi. Itu yang mungkin saya dapat, intipati yang saya dapat garaplah daripada perkongsian Tuan Fazrul pada malam ini, iaitu yang paling penting, konsep syukur itu bukan sekadar apa yang kita dapat, kita usaha supaya kita mendapat nikmat untuk kita syukur lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berikan sedikit ada respon ataupun daripada komen lah, daripada Fatihah Fazil daripada komen. Assalamualaikum Ustaz, macam mana nak latih diri kita sentiasa bersyukur? Tindakan praktikal yang kita boleh buat setiap hari sehingga menjadi sebati dalam diri. Adakah kita perlu tulis atau sediakan masa khusus untuk bertafakur dan bersyukur? Mungkin minta respon daripada Tuan Fazrul. Baik, terima kasih diucapkan pada Tuan Shah. Soalan daripada Fatihah Fazil sebentar tadi, apa tindakan praktikal yang boleh kita buat setiap hari menjadi agar syukur ini sebati? Satu, kalau saya senaraikan sebentar tadi, bagi orang yang beragama Islam, kita sebenarnya sudah ada Al-Fatihah. Paling kurang setiap hari kita ada 17 kali, ya, kita baca. Di dalamnya itu ada Alhamdulillahirrabbilalamin, dan itu sebenarnya adalah satu positive reinforcement tentang syukur, ya. Sama ada kita bersyukur dengan apa yang ada ataupun bersyukur dengan apa yang akan ada, yang kita akan berusaha, dan juga kita memuji Allah kerana Allah bagi macam-macam pada orang lain. Jadi itu satu exercise pada setiap hari. Maksudnya apa? Sebelum solat kita rasa macam ada banyak benda sukar, ada banyak ujian, ada banyak beban. Tetapi bila kita mula saja Allahu Akbar selepas iftitah tersebut, kita terus sahaja menyatakan, ya Allah, on top of everything, ya, Alhamdulillah. Macam orang tanya khabar lah kan, apa khabar pada orang sakit. Orang sakit pun dia kena jawab Alhamdulillah dulu, kemudian barulah nak cakap bahawa saya ni ada sakit, itu, ini, kerana dia masih hidup. Kan? Dia masih lagi boleh memuji kepada Allah. Bagi pelajar, ya, anak-anak kita, kalau kita kata apa khabar, macam mana belajar, ya, dia kena belajar untuk cakap Alhamdulillah. Alhamdulillah dah dapat A, ada yang dapat B, tapi insya-Allah cikgu dah bagi dah cara untuk buat exercise agar boleh dapat A. Alhamdulillah itu adalah satu exercise yang satu dalam solat, tapi yang keduanya ialah apa? Ketika luar solat. Ya. Luar solat, iaitu kita selalu mengucapkan Alhamdulillah. Ya. Ada zikir kan 33 kali selepas solat itu. Sebenarnya ketika kita berzikir Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah itu, kita cuba menyatakan kepada Allah SWT, on top of everything, saya menghargai kepada nikmat yang Allah berikan. Ya. Dan kesannya apa? Kalau kita bersyukur, ya, syukur ini dia ada angle LHT.
ya, iaitu apa? Lisan kita cakap pada lidah kita, hati kita yang benar-benar hadir, ya. Jangan sekadar alhamdulillah 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 ataupun Fatihah tu alhamdulillahirabbil alamin begitu saja, ya. Dia mesti daripada hati yang benar-benar menyatakan nikmat saya dapat, ya. Step nombor 1. Nombor 2-nya, nikmat ini semua datang daripada Allah, ya. Walaupun mungkin ada projek bisnes kita tak menjadi ke, ada benda yang mengecewakan kita ke, tetapi kita kena cari angle yang positif untuk kita melihat ia sebagai nikmat. Itulah siratal ladzina an'amta alaihim. Ciri seorang nabi, dia boleh melihat nikmat di sebalik ujian, ya, nikmat di sebalik ujian. Baik. Dan yang ketiganya, tubuh badan kita ini, ya, terus melakukan usaha-usaha yang kita bincang tadi, feed forward, untuk terus berusaha untuk mendapat tawaran lebih banyak daripada Allah SWT, agar kita dapat bersyukur lebih banyak, ya, agar bersyukur lebih banyak. Salah satu perkataan orang-orang yang berada di syurga apa? Alhamdulillah. Kan? Sudah tentunya perkataan alhamdulillah di syurga dengan segala nikmat yang ada tak sama dengan alhamdulillah bila kita berada di dunia. Dan mengapa orang boleh sampai cakap alhamdulillah di syurga itu? Kerana dia feed forward. Syukur di sini, ya, dia feed forward, dia usaha lagi. Kalau dekat dunia ini macam dia dapat C, nikmat dia, bila sampai ke sana dia sudah dapat A, ya. Baik. Itu perkara ketiga yang boleh kita praktikkan senarai semak. Dan antara yang juga dicadangkan oleh Emmons dan juga dibuat oleh kaunselor ialah jurnal syukur. Saya pernah baca ada ibu-ibu yang bila dia ada kelahiran anak ataupun sebelum dia lahir anak pun, dia tulis jurnal kan. Ini hari okey anak tendang perutnya, ya, bila dah lahir tu. Perkara tersebut sama ada kita tulis diary personal ataupun kita jurnal itu kita tulis dalam blog yang kita kongsikan atau tidak kongsikan, tetapi menulis ini sebenarnya adalah satu exercise yang amat bagus untuk meletakkan syukur. Ya, jangan buat jurnal kufur. Jangan buat jurnal kufur. Ya, kalau dalam kaunselor ke trainer, saya selalu ingatkan, jangan sekali-kali trainer ataupun kaunselor bila dia counsel orang, cuba senaraikan 5 keburukan suami awak. Itu jurnal kufur. Daripada orang tu tak marah, bergaduh, boleh jadi bergaduh. Ya. Jadi jurnal syukur ini perlu, ya. Pasal apa? Pasal kadang-kadang manusia ini dia ada amigdala, dia ada prefrontal lobe, ini dalam psikologi kan, otak kita ni. Kadang-kadang dia akan, bila dia dalam keadaan stres apa sebagainya, dia tak nampak kebaikan. Dia nak fight, ya. Bila fight tersebut, maka dia akan tersasar daripada melihat kebaikan-kebaikan yang ada. Ya, kebaikan-kebaikan yang ada. Dan anak-anak yang ada perlu diajarkan, cikgu boleh menjadi facilitator, ya, untuk menyampaikan sambil dia belajar. Contohnya, okey, tahniah, kan, alhamdulillah awak dah faham dah untuk DY/DX sama dengan apa sebagainya, kan. Kena cikgu membawakan perkataan-perkataan itu agar anak itu rasa, oh, jangan pergi target yang terlampau besar daripada C kepada A, tetapi the small increment terus disyukuri. Kerana apa? Kerana janji Allah, jika bersyukur, Allah akan tambah. Allah akan tambah. Dan orang yang berbuat jurnal syukur ini, ya, seperti pertanyaan sebentar tadi, dia menyebabkan otak kita ni rewired. Tuan-tuan pernah dengar kan? Brain kita ini boleh rewired. Salah satu cara rewiring brain kita adalah dengan membaca Al-Quran. Ya, nombor 5. Ya. Kita baca Quran, apa yang jadi? Kita rewire our brain. Kita rewire, kita betulkan balik wire, ya. Bila kita rewire our brain, salah satunya apa? Allah bawakan dalam Al-Quran itu perkara-perkara yang positif dan perkara negatif itu untuk kita ambil pelajaran. Itu juga akan menyebabkan kita makin bersyukur dengan small win yang kita ada dalam kehidupan. Pasal apa? Pasal rewire brain ini bukan sekadar rewire, tetapi dia membawa kepada positif bila kita baca Quran, dan kita melihat dalam bentuk vertical view instead of horizontal view. Apa maksudnya?
dalam hidup kita ini, kalau kita ada masalah, bagi seorang anak pelajar, bila dia tengok horizontal dengan kawan, kawan dia dapat A, dia dapat A, saya ni dapat C, dia mungkin kadang-kadang dia rasa down. Tetapi bila vertical view, dia kembali pada Allah, dia kata bahawa walaupun saya tak dapat A lagi, tetapi saya ada Allah. Ya, Allah akan tambah jika saya bersyukur. Allah suruh saya memuji apa yang Allah telah berikan. Vertical view, connected kepada Allah SWT. Dan brain kita bila connected dengan Tuhan, dia akan jadi growth mindset. Dia akan jadi growth mindset. Tetapi kalau horizontal, dia tengok kawan dia, alamak tak tahulah, dia rajin, kan. Dia akan jadi mudah untuk jadi fixed mindset. Dan growth mindset ini boleh berlaku bila kita selalu membaca Al-Quran, selain daripada mungkin perkara ke-6 lah saya cadangkan, iaitu kita kena selalu untuk kenal pasti nikmat setiap hari. Ya, ada kaitan dengan journal tadi, tapi kadang-kadang kita duduk, ya, kita tengok balik pada family kita, terutama kenal pasti nikmat ini terutama bila kita tengok pada orang yang di bawah. Orang C tengok pada D, kan? Orang yang ada kereta tengok pada orang naik basikal. Bila kita buat begitu, kita akan jadi lebih bersyukur, feedback. Ya. Tetapi ia tidak memberhentikan usaha kita untuk mendapat tawaran-tawaran lebih besar daripada Allah, maka itu adalah syukur feed forward. Tuan Syah. Terima kasih di atas penerangan 6 perkara yang penting untuk kita berlatih diri untuk bersyukur. Yang menariknya mungkin satu benda yang biasa kita buat, tapi kita kena betulkan benda yang biasa, iaitu solat kita sendiri. So daripada mungkin kita hanya jadikan Fatihah itu rutin, dalam setiap rakaat itu rutin untuk hanya memenuhi rukun, tetapi kita tambah baik dengan membaca kalimah Alhamdulillah itu sebagai satu reinforcement untuk kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk antara jurnal syukur, dan juga di luar solat itu perlu juga kita biasakan juga dengan kalimah Alhamdulillah, dan juga perlu lisan LHT, lisan, hati dan juga tubuh. Dan hujung sekali ialah kita kena pasti nikmat yang ada pada setiap hari, dan tengoklah pada yang di bawah. Mungkin Ami tak komen sedikit lah. Saya mungkin dah habis soalan yang dijarangkan. Kalau setakat ni di komen tak ada. Mungkin sedikit komen, mungkin suasana pada hari ini menjadikan kita susah untuk bersyukur. Tuan Fazul sebutkan tadi tentang horizontal, iaitu apabila kita sentiasa hanya melihat di sekeliling, menyebabkan mungkin kita asalnya bersyukur, tetapi bila melihat sekeliling, kita tiba rasa syukur tu hilang. Sebab rasanya nak syukur dapat B, tiba orang lain semua dapat A. Kan, rasanya kita mungkin dah syukur dapat gaji, orang gaji lagi tinggi. Kan, so mungkin suasana ini dengan suasana media sosial yang biasanya menampilkan dan menzahirkan pelbagai nikmat-nikmat yang dikongsikan di dalam Facebook, TikTok dan sebagainya, menjadikan kita yang asal syukur dengan apa yang ada, last sekali, alamak, kenapa orang lain dapat begini dan begini? Mungkin saya ni satu kelas dengan dia dulu, tapi kenapa dia ada di sini, saya masih di sini? Mungkin komen bagaimana kita nak membentuk benteng dengan suasana dan cabaran pada dunia hari ini. Mungkin komen Tuan Fazrul. Terima kasih Tuan Syah, ya. Mengapa anak mungkin awalnya boleh bersyukur tapi hilang syukur? Saya kongsikan slide sikit. Sebenarnya saya ada buat slide berkaitan dengan tajuk ini sebelum ini. Ada 4 budaya zaman dan 4 perkara mungkin ada di rumah yang perlu kita baiki sebagai diagnosis sebelum kita merawat, ya. Salah satu daripada budaya yang mencabar kepada anak, dan kadang-kadang bukan anak, bapa mak anak pun tercabar juga. Okey, iaitu apa yang dinamakan sebagai budaya Amazon ataupun budaya Shopee, ya. Semua boleh dapat. Kita rasakan bahawa pasal anak saya dah solat, kan, saya pun dah solat, tapi mengapa ada orang yang budaya syukurnya itu kadang-kadang cepat hilang? Apa yang berlaku pada Amazon ini kalau di peringkat international atau di peringkat Malaysia ni, Shopee lah, kan, Shopee ataupun Lazada, kan, Lazada dah tak famous dah, ya. Tiada penantian, tiada harga emosi dan nikmat tanpa kisah. Ya, apa maksud nikmat tanpa kisah? Barang yang tiba tanpa kisah perjuangan tidak melahirkan penghargaan.
Ya, mudah sangat kan. Hari ni order terus dapat. Hari ni juga. Kadang-kadang kan. Ataupun hari besok dah dapat. Jadi tidak ada penantian, tak payah nak tunggu, tak payah nak anak itu tidak perlu buat apa-apa untuk dapat. Disebabkan harganya murah, mungkin harganya RM5. Jadi mak ke ayah ke masuk dalam shopping cart, okey, cart tu, kemudian check out terus. Ya. Dia bukan reward, dia adalah sebagai satu uh, satu perkara yang dia rasa natural. Dan rupa-rupanya tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, budaya bila anak nak semua dapat, ya, semua boleh dapat dengan tanpa penantian, dia menyebabkan apa? Bila sampai satu masa, pasal manusia ni relatif, bila dulu susah nak dapat, bila dia dapat dia, oh terima kasihnya ya Allah, begitu. Tapi bila benda mudah dapat, lambat sedikit saja, dah mula dah, apalah mak ni, lambat sangat, abah ni kedekut lah, kan, RM5 pun, dia akan mula menunjukkan cara begitu. Dan sikap itu dia akan bawa dalam kehidupan dia belajar. Dia rasakan bahawa belajar, mesti hari ni belajar, hari ni dapat. Kan? Macam Tuan Syah tadi kan mengadap komputer lama, programming itu, bagi setengah pelajar dia rasa, alah give up lah. Ya. Dan itu sebabnya penawar bagi perkara ini untuk kita membina syukur dalam diri anak kita, dalam diri kita, libatkan anak dalam proses. Dia kena buat sesuatu, baru bersihkan rumah ke, kalau dekat asrama itu mungkinlah dia dibagi duit, kena tabung. Ya. Dia kena tunggu, kemudian dia kena bandingkan harga sebelum memiliki. Satu. Budaya kedua adalah budaya TikTok. Ya. TikTok ni kalau kita tengok, ya, scroll. Dopamine segera. Ya. Maksudnya apa? Otak dilatih melompat, nikmat perlahan jadi hamba, nak tunggu, nak baca. Zaman sekarang ni, nak bersembang dengan ayah pun, dengan mak pun, dia rasakan hamba. Kan? Main TikTok tu lagi, lajunya. Ya. Ayah nak cakap satu, kemudian berhenti sekejap, nak pilih perkataan, kan? Kemudian tak boleh tersilap, kena hormat. Dekat TikTok, tum, pilih je mana suka, berhenti, mana tak suka, go. Tetapi itu bukan dalam real situation. Ya. Pasal syukur memerlukan perhatian. Ini poin penting, ya. Tadabbur, kesyukuran menuntut hati yang perlahan. Lawan kepada budaya doom scrolling. Ya. Doom scrolling itu bukan sekadar anak, mak ayah pun boleh kena penyakit tersebut. Dia tak tahu nak buat apa. Scroll. Dia tak tahu dia nak tengah mencari apa. Dan akhirnya apa? Apa yang berlaku pada doom scrolling? Masa tidak dihargai, ya, tidak dimanfaatkan, dan akhirnya benda yang sepatutnya diberi perhatian tidak diberi perhatian. Jadi syukur akan mudah hilang. Dia attention deficit. Ini bukan ADHD yang ni, ya, ini attention deficit kerana telah dirosakkan oleh doom scrolling. Pasal dalam scrolling itu ada dopamine segera yang akhirnya lambat, tidak ikut cita rasa saya tidak dapat menghargai perkara tersebut. Menyebabkan small win itu tidak dihargai, ataupun nak mendapat small win pun susah sangat lah. Sepatutnya saya dekat TikTok 15 saat saya dah dapat sesuatu yang baru. Tetapi kalau belajar, nak tulis, kan, kalau add math itu ataupun matematik kena tulis dia punya jalan kerja satu 15 saat baru. Okey. Dan perlu input daripada diri sendiri. Ya. Output learning berbanding dengan di TikTok itu dia input. Kita tak perlu menghasilkan output. Ya. Jadi ini adalah antara budaya zaman yang boleh mencabar syukur. Ya. Pasal syukur kena perlahan. Jadi apa penawarnya? Wujudkan masa perlahan harian tanpa skrin. Bawa anak makan bersama, jangan main telefon contohnya, kan. Biarlah dia bosan, biar dia tak bercakap berbanding dengan dia main skrin. Dia main jalan petang ke, bacaan sebelum tidur ke, pergi masjid bersama-sama, ya. Itu bagi yang duduk di rumah. Tetapi kalau anak kita berada di asrama, maksudnya kita cikgu-cikgu perlu menggalakkan. Kita tahu ada asrama yang benarkan telefon, gadget, ada yang tidak. Tapi kena pastikan mereka jangan spend masa banyak sangat dengan iPad mereka, bagi MRSM yang benarkan iPad, ya, ataupun skrin. Dan yang tak benarkan ada kelebihannya. Ya, walaupun ada masa perlukan guna gadget, tak apalah, ya, tapi kena dikawal. Okey, nombor 3, budaya perbandingan.
Mengapa boleh cepat banding? Zaman sekarang zaman media sosial, ya. Di mana media sosial mempamerkan highlight orang lain berbanding hari biasa kita. Biasalah orang cakap, oh dia pergi London, pergi Finland, kan? Dia menyebabkan si ibu ataupun si bapa pun kadang-kadang dia rasakan kita ni tak ada macam orang lain. Dah mulalah tak bersyukur tu. Kan? Nikmat hilang bila dibanding. Ya. Rezeki sendiri kelihatan kecil di sebelah paparan rezeki orang lain bila kita banding. Jadi sebabnya banding nikmat mudah zaman sekarang. Pasal apa? Pasal kita ada media sosial. Jadi panduan Nabi apa yang kita bincang tadi, kenal pasti nikmat yang saya bawakan daripada nota tadi, tengok orang di bawah kan, itu adalah kaedah Nabi. Pandanglah orang di bawah kamu, jangan pandang orang di atas kamu, itu lebih wajar agar kamu tidak memperkecil nikmat Allah. Ya. Jadi anak pelajar-pelajar pergi ziarah, sedekah, bawa tokoh-tokoh insan yang lebih susah, itu akan menyebabkan budaya syukur itu, ya, pasal kita sekarang bukan bercakap tentang anak bersyukur untuk A tak dapat A tadi, itu satu hal. Tapi syukur dalam realiti kehidupan. Ya, dia duduk kat asrama, kadang-kadang dia dapat makan pun dia tak bersyukur, kan, dia buat selera contohnya kan. Perkara itu perlu dibina. Dan perkara keempat, budaya instan, tiada seni menunggu. Ya, segalanya segera, ya, makanan segera, hiburan segera, jawapan segera. Sekarang ni lagilah ada AI lagi, kan? Lagi segera. Menunggu menjadi satu penderaan. Ya. Padahal sebenarnya sabar dan syukur tu memang berkembar. Kalau dalam surah Ibrahim itu ayat yang kelima, sabarun syakur itu bergabung. Ya, sabarun syakur 4 kali dalam Al-Quran. Pasal sabar ni berkadar langsung dengan syukur. Saya lukis sikit kat sini ya. Sabar berkadar langsung dengan syukur. Dia saling berkait. Orang yang dapat bersabar, dia akan dapat lebih bersyukur. Dan orang yang lebih bersyukur, dia akan dapat bersabar. Ya. Dan kalau nak ikutkan sebenarnya, bagaimana seseorang itu boleh makin bersabar. Ya. Makin bersabar, kalau dia makin dapat bersyukur. Syukur akan menaikkan kesabaran seseorang. Seorang ibu, ya, dia dapat menghargai anak dia, itu sebabnya anak dia buat perangai berapa puluh tahun pun dia dapat bersabar. Ya. Bila si anak ini dapat bersyukur dengan dia dapat small win, cikgu, mak ayah kena selalu bawakan naratif perkataan small win ini untuk disyukuri. Kesannya apa? Dia akan terus bersabar sampai dia dapat A. Sampai dia dapat A. Ya. Tapi kalau tidak ada syukur small win tadi, apa jadi? Alah, tak boleh lah, susah lah. Kan? Bila dia cakap susah itu kerana dia merasakan C perlu jadi A. Tapi kalau C tetap C tetapi dia bersyukur, kerana apa? Kerana dia dapat increment. Pasal ialah bab dalam sejarah ke, matematik ke, semua benda itu dia ada fasa-fasa masa untuk kita belajar, faham sikit, small win, celebrate. Terus lagi. Masih dapat C. Lepas tu baru dapat B. Barulah dapat A. Ya. Jadi penawar bagi perkara ini apa? Amalkan penangguhan berhikmah. Ya. Kalau katakan nak beli barang untuk anak-anak, jangan beli terus kan. Sama ada dia reward ataupun ia adalah sempena hari-hari tertentu. Hari-hari tertentu, hari jadi ke kan, kalau katakanlah nak beli hadiah hari kerana dia dapat 10A ke, dia kena tangguh sama ada buat sesuatu ataupun hari istimewa. Walaupun hari jadi sebenarnya yang patut dapat hadiah adalah mak lah kan. Pasal mak yang susahnya, bukannya anak. Anak tu keluar je kan. Tapi lah kadang-kadang dah terbalik pula dia punya tu, ya. Okey, dan ini 4 perkara budaya yang perlu dibaiki agar anak akan jadi lebih bersyukur dalam akhlak dia dan juga ketika berinteraksi dengan akademik. Tuan Shah. Terima kasih Tuan Fazrul. Satu perubahan ataupun kadang-kadang sebagai ibu bapa ni kadang kita suka membandingkan zaman kita dan zaman anak kita. Kalau dulu kita selalu cakap mak bagi ni pun RM1 pun kita dah bersyukur, bandingkan anak kita sekarang ni bagi pun tak syukur-syukur. Tapi konteks yang berbeza, suasana yang berbeza, cabaran yang berbeza, mungkin berikan kita satu perspektif yang barulah. Perspektif iaitu lebih memahami kenapalah anak aku ni mungkin susah nak rasa syukur,
nak ucap terima kasih macam mana aku cakap terima kasih kepada ibu bapa ataupun pada datuk nenek mereka dulu. Kan? Sebab suasana dah berubah, suasana dah berbeza, menjadikan mendidik syukur itu adalah satu perkara yang lebih sukar, lebih mencabar berbanding dengan zaman kita, mungkin zaman yang atuk nenek kita dan sebagainya. Walau apapun, Islam itu tetap relevan setiap zaman, Al-Quran tetap, pesan Al-Quran tetap relevan. Pastinya ada solusi yang perlu kita gali bersama-sama, dan program malam ini adalah salah satu proses untuk kita gali hikmah-hikmah daripada Al-Quran untuk kita mengatasi cabaran-cabaran untuk mendidik anak kita, mendidik pelajar kita untuk menjadi orang yang bersyukur. Tapi ia perlu dimulakan daripada diri kita sendiri, iaitu kita hargai usaha, kita hargai small wins, dan kita juga perlu menahan diri daripada terus memberikan segala permintaan anak walaupun kita mampu. Kan? Ya, jadi mungkin ada yang digunakan rezeki yang lebih, permintaan anak tu mungkin macam cakap lah RM5, RM10. Kalau kita nak tekan tu macam dengan kemudahan QR, touch and go, ia menjadikan satu semuanya berlaku dengan sangat pantas dan menjadikan sukar untuk menyebabkan anak kita untuk bersabar. Dan kita pun macam dah lah, daripada dia duduk bising-bising, kita pun terus bagi saja permintaannya. Tetapi kita lupa bahawa andainya kita meneruskan budaya itu, kita sedang mendidik kesukaran untuk anak kita untuk rasa bersyukur. Jadi saya menyebut kalau ada soalan-soalan daripada pihak yang hadir pada malam ini, alhamdulillah mencapai lebih pada 100 orang, 114, cantik nombornya, selari dengan surah dalam Al-Quran, 14 orang yang hadir dalam live pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada soalan-soalan, boleh utarakan, boleh kongsikan soalan di komen. Mungkin dengan soalan anda yang mendengar, mungkin berikan satu impak yang besar kepada yang hadir pada malam ini. Jadi kita pun telah menghabari lagi 5 minit. Kalau kata sementara menantikan soalan, kalau ada soalan kita raikan juga. Mungkin apa pesanan akhir Tuan Fazrul untuk malam ini dengan topik syukur untuk berjaya. Jap, ada soalan. Dari sudut spiritual, bagaimana kita nak bezakan antara kejayaan yang datang bersama keberkatan dengan kejayaan yang bersifat sementara, istidraj. Itu mungkin soalan yang hadir. Okey, terima kasih diucapkan pada yang bertanya. Bagaimana kita nak melihat bahawa kejayaan anak, kejayaan kita adalah yang bersifat real ataupun istidraj. Sebenarnya bila bercakap tentang istidraj ini, dia menyebabkan apa? Dia adalah satu kejayaan yang tidak real. Yang kalau katakan macam seorang yang beri hadiah, beri hadiah, kalau yang real dia bagi elok-elok, tapi kalau yang tidak real, mungkin dia bagi hadiah juga tapi dia main campak sahaja, itu namanya istidraj, iaitu yang menyebabkan orang itu sedikit demi sedikit makin jauh daripada Allah SWT. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 ataupun surah Fatir ayat yang ke-29, Allah memberikan senarai semak nak tahu kita ini istidraj ataupun tidak, dalam kejayaan. Sama ada untuk anak kita, ataupun untuk kita. Anak kita mungkin bercakap tentang A, berkaitan dengan akademik ataupun dalam kurikulum, ataupun kita dalam kekayaan, dalam harta, pekerjaan dan sebagainya. Okey. Senarai semak pertama ialah orang yang istidraj bila mendapat kejayaan, bila dapat kejayaan dan rupa-rupanya istidraj. Dalam surah Fatir ayat 29 itu, formula lan tabur, tidak rugi, itu ialah apabila seseorang itu dia selalu tilawah Al-Quran. Okay. Ini maksudnya orang yang tidak istidraj. Nombor 1, ada 3 je, ada 3. Maksudnya apa? Maksudnya kalau katakan dia makin kaya, dia makin banyak baca Quran, makin cuba memahami Al-Quran, orang ini tidak istidraj. Dia makin kaya, makin dia kempen Quran, baca Quran, faham Al-Quran, kerana Al-Quran ini adalah sumber hidayah, sumber huda. Pasal dia perlukan guidance untuk terus makin dekat kepada Allah. Itu nombor 1. Tetapi orang yang istidraj, kalau anak kita, kita minta jauhkan, dia makin dapat belajar, makin berjaya, Quran ditinggal. Dia tak nak baca, apatah lagi nak memahami. Maksudnya itu adalah istidraj. Allah sedang, kalau macam seekor anjing itu, kalau dia ada leash kan, dia ada tali, bila diberikan tali yang pendek, dia tak boleh pergi jauh sangat.
kan. Tapi bila dia bagi tali yang panjang itu, maksudnya berlari, terus saja mati anjing, ataupun kalau katak tu mati katak lah. Nak ceritanya apa? Orang yang diberikan pelbagai nikmat tetapi dia tidak menambah Al-Qurannya, dia sebenarnya sedang diberikan tali yang cukup panjang, dia rasa selesa tapi sebenarnya dia akan jadi mati terjerut seperti seekor anjing. Okey, nombor dua. Nombor dua adalah mendirikan solat. Anak yang istidraj, makin dia belajar, makin dapat A, makin dia kata solat tak penting. Hubungan dengan Allah tak penting. Pasal ini adalah hubungan dengan hablum minallah. Tetapi bagi anak yang dapat C, dia solat. Bila dia dapat A, dia lagi solat. Dia sembahyang hajatnya, ya. Dia sembahyang fardu, dia jaga betul-betul. Walaupun dia bukan sekolah agama, maka itu tandanya dia bukan istidraj. Dia bukan istidraj. Kalau ayah yang kaya, dia berkuasa jadi pengarah, tapi timing untuk solat dia jaga, itu namanya dia tidak istidraj. Tetapi orang boleh berubah, ya. Dulu solat tapi bila dah naik pangkat, dah kaya apa sebagainya, dia mula jauh daripada solat, maka itu istidraj daripada Allah SWT. Nombor tiga, infaq. Dia suka menderma. Hablum minan nas. Okey. Jadi ini tiga perkara untuk kita mengetahui dan memastikan anak-anak kita, tiga perkara ini jangan dia makin off, ya. Sepatutnya dia makin lagi kuat. Dan bila dia buat makin kuat itu, dia akan makin bersyukur. Allah akan bagi lebih banyak lagi. Dia kuatkan lagi tiga perkara ini. Dia makin bersyukur. Maka dia akan jadi snowball effect untuk makin lagi Allah tambah. Dan don't worry, orang berjaya begini masih di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas penerangan tiga perkara. Ustaz boleh ulang balik tadi? Surah apa tadi? Fatir. Surah Fatir ayat 29. Okey, surah Fatir ayat 29 mendefinisikan ataupun ciri-ciri kejayaan yang bukan istidraj, yang kejayaan yang real sukses ialah selepas berjaya itu tilawah Quran, hubungan dengan Quran makin dekat, solat makin baik dan juga hablum minallah, jaga hubungan dengan Allah dan juga jaga hubungan dengan manusia. Ada soalan tambahan daripada FB, bagaimana syukur membantu untuk memotivasikan diri untuk mencapai satu impian yang belum tercapai. Okey, bagaimana syukur memberi motivasi untuk mencapai impian belum tercapai, seperti mana kita bincang tadi. Mula-mula apa yang ada kita hargai, ya. Contohlah yang saya buat dalam program dalam program pengurusan keuangan. Rezeki kita kena tengok dulu apa yang ada. Syukur dulu. Ya, contohnya kita ada apa? Kita ada duit RM5 dalam akaun. Syukur. Syukur dulu. Lepas tu apa? Kita ada rezeki lain. Kita ada rezeki ilmu, kita ada rezeki network kita. Kita kena faham apa nikmat yang real yang Allah telah beri. Pasal ada setengah orang dia cakap rezeki itu ialah duit. Bila dia tengok RM5 dalam akaun selepas 27 hari bulan, kan? Dia kata saya ni duit tak banyak, tak ada rezeki. Tu boleh bercakap tu, boleh mengkaji, boleh berfikir, boleh ada network, ada kawan, ada semangat, ada ilmu, semua itu adalah rezeki. Dan rezeki ini apa yang ada, maka dia perlu buat apa kalau kita cakap tentang rezeki, ya. Dia kena convert. Dia kalau wa mimma razaqnahum yunfiqun dalam surah Al-Baqarah ayat 3, yunfiqun itu maksudnya apa? Dia kena gerakkan, dia kena infakkan rezeki yang ada. Dia infakkan rezeki ilmu dia mungkin dapat balasan rezeki duit. Dia infakkan duit, dia dapat rezeki ilmu. Dia bayar pergi program training kan, dia akan dapat ilmu. Dia infakkan network dia dan dia infakkan kemahiran dia, maka dia akan dapat pulangan duit. Jadi sebenarnya rezeki kita ni banyak, Allah dah bagi, cuma kena convert sahaja. Convert itulah dia punya prosesnya yang dinamakan yunfiqun sebagai usaha, ya. Dan usaha ni untuk apa? Untuk kita dapat apa yang bakal ada. Feed forward, ya. Orang yang bersyukur feed forward, dia sebelum itu dia tengok apa yang ada, ya. Apa yang ada, dia senaraikan apa yang ada. Kadang-kadang dia perlukan konsultan ke orang yang pakar untuk memberitahu apa yang dia ada. Kadang-kadang dia pun tak tahu apa yang ada, ataupun dia tak tahu ilmu dia itu boleh convert jadi duit ke, duit jadi ilmu ke, jadi network ke, bahagia ke. Dia tak tahu. Dia perlukan orang yang berilmu untuk
untuk membantu dia untuk berusaha. Pasal kalau usaha saja tanpa ilmu, tanpa kepakaran, usaha itu mungkin begitu-gitu sahaja. Tapi bila usaha itu bertanya kepada ahli zikr, orang yang pakar, terutama dalam sesuatu jurusan, maka apa yang berlaku ialah seseorang itu boleh mendapat apa yang bakal ada. Dan apa yang bakal ada inilah yang soalan sebentar tadi, untuk saya mencapai suatu impian. Impian itu di mana? Di sini. Tetapi impian itu perlu bermula dengan apa yang ada, realiti yang ada dahulu. Baru kita bergerak kepada impian dengan syukur, ya. Iaitu dengan kita berusaha, kita akan terus bersyukur dengan small win, dengan small win, small win. Tiba-tiba saja kita, saya dah dapat A. Saya dah dapat pergi berjalan ataupun pergi ke umrah. Saya dah. Pasal ada orang tuan-tuan yang dia bila dah sampai saat berjaya pun dia tak sedar. Dia dah berjaya pun dia tak sedar. Pasal apa? Pasal dia tidak membuat 2 steps yang kita belajar awal tadi. Untuk bersyukur, kenal pasti nikmat walaupun kecil. Kemudian barulah selepas itu dia mengucapkan terima kasih kepada Allah, kepada orang yang memberi. Nanti Allah akan tambah balik. Allah bercakap daripada surah Ibrahim tadi, saya bawakan sikit perspektif daripada tafsir, iaitu la'azidannakum ini menurut Ibnu Kathir, balasan syukur datang daripada Allah sendiri tanpa perantaraan, tanpa had bentuk tambahan. Ini tafsir Ibnu Kathir kan. Tanpa perantaraan, Allah bagi direct kepada anak kita yang bersyukur, ataupun katakan suami isteri kan, suami isteri. Suami tu bekerja, isteri tak bekerja. Tapi yang dapat lebih nikmatnya adalah isteri. Mengapa? Rupanya isteri ni selalu bersyukur. Kan? Walaupun gajinya memang gaji melalui suami, tapi tiba-tiba ada orang belanja isterinya, bagi hadiah pada isteri dia dapat idea, lepas tu dapat bonus lah, dapat cabutan bertuah lah, apalah. Pasal apa? Pasal bila Allah kata siapa yang bersyukur, Allah akan tambah direct pada orang tersebut. Tak semestinya melalui akaun suami, ya, ataupun anak tu tiba-tiba dapat RM50. Pasal apa? Tak melalui ayahnya. Disebabkan dia belajar dapat A, MRS yang bagi RM50. Kerana dia bersyukur, feed forward. Satu, feedback, kemudian feed forward. Dan menarik lagi, kata Ibnu Kathir, tanpa had bentuk tambahan. Ayat ini, la'azidannakum. Allah tak cakap kalau kamu bersyukur, RM1 kamu bersyukur, kamu akan dapat RM2. Tak. No limit. Jadi kalau anak-anak tu dia dapat C, dia bersyukur dengan small win yang ada, apatah lagi dia solat, ya, dia mengucapkan syukur pada Allah, dia menghargai segala usaha-usaha small win dia, ya. Walaupun perit tapi ada small win, Allah akan beri tambahan tanpa had kalau ikut kepada Ibnu Kathir. Jadi di sini sebenarnya betapa pentingnya untuk mencapai impian yang besar, kita kenal pasti apa yang ada, ya. Bersyukur, berusaha untuk mendapat nikmat lebih besar, untuk lebih bersyukur kepada Tuhan agar kita dapat mengucapkan Alhamdulillah di tempat paling nikmat, iaitu tempat impian kita di syurga. Terima kasih Tuan Fazrul. Kita mungkin ambil satu lagi soalan. Mungkin dah juga menjawab salah satu soalan lah, bagaimana nak pujuk anak untuk bersyukur dan terus berusaha setelah dia masih gagal walaupun telah berusaha. Mungkin sedikit semangat telah pun dijawab dalam konteks bagaimanakah syukur yang kecil itu mampu untuk membawa kita untuk menghargai syukur yang lebih besar, usaha yang lebih besar. Mungkin ada soalan sedikit last sekali, bagaimana boleh share amalan-amalan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa agar anak-anak berjaya dengan cemerlang. Baik. Bagaimanakah formula membina syukur, ya, agar anak cemerlang? Tadi kita bercakap tentang jurnal syukur kalau nak buat, ya. Tapi yang keduanya ialah doa syukur yang diajar, ya. Dalam surah An-Naml itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Kita ini kena, ini doa yang panjang sikit lah, ya, tapi ada doa pendek yang boleh kita amalkan, iaitu apa? Doa daripada Nabi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Doa panjang surah An-Naml ayat 19, ya, tuan-tuan boleh cari nanti. Tapi doa pendek Nabi ajar, wahai Allah, Allahumma a'inni, tolonglah aku, ala zikrika, untuk mengingatimu, wa syukrika, untuk mensyukurimu, wa husna ibadatik,
dan membaiki amal ibadahku. Mak ayah kena amalkan, dan kalau boleh anak diajarkan, cikgu ajarkan, dan hayati sebenar-benarnya. Pasal nak bersyukur ini, yang tadilah, nak ingat Allah, ya, nak bersyukur kepada Allah, dan juga baiki amal ibadah kita perlukan pertolongan Allah. Kalau tidak, nanti anak tu dia dapat small win pun, dia tidak menghargai kepada small win. Bila dia tak hargai, tidak syukur, akhirnya dia apa? Dia jadi kufur. Bukan jadi kafir, jadi kufur. Kufur itu ialah dia tak menghargai kepada Allah, dah bagi sikit-sikit dah increment. Kan? Dan Allah dah janji dah, kalau kamu ada increment, kamu syukur, Allah tambah lagi. Tapi dia tak gunakan formula itu, akhirnya dia kena struggle, lepas tu dia kata susah lah, kan? Tak naik-naik pun prestasi saya, ya. Mengapa dia tak naik? Pasal Allah tak tambah. Mengapa Allah tak tambah? Pasal dia tak bersyukur. Mengapa dia tak bersyukur? Pasal dia tak dibantu oleh Allah untuk bersyukur. Jadi bagi ibu ayah yang mendengar pada hari ini, cikgu-cikgu yang ada, kalau boleh ajarkan selain daripada doa ini doa ni high level sikitlah, ya. Ayat 19, tapi satu lagi doa sebentar tadi saya tuliskan di atas skrin lah, ya, iaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husn ibadah. Ya. Untuk mengingatimu, mensyukurimu, dan membaiki wa husn ibadatik, ibadah. Okey. Ini maksudnya bantu kami ataupun bantu saya. Okay. Doa ini perlu kita amalkan dan ajarkan agar apa? Agar anak yang bersyukur, kita tak bimbang tuan-tuan. Ya, anak itu dalam akademik ke, dalam kehidupan ke, dia akan Allah bantu tambah. Ya, tapi kalau anak yang kufur, ya, yang susah nak bersyukur kan, nak cakap terima kasih pada mak ayah pun susah, muka masam je kan, lambat daripada Shopee beli barang pun dah kan, lambat dapat makanan yang dia suka pun dah tarik muka, itu kufur lah tu kan, tidak bersyukur. Ini bukan kafir tuan-tuan, tuan-tuan kena asingkan kefahaman tu. Kesannya ialah nanti hidupnya akan merana. Ya, kalau dia berumah tangga nanti pun dia jadi suami isteri yang tidak bersyukur, asyik bergaduh je. Ya, yang kita harap Allah jauhkan daripada kita. Okey, terima kasih. Terima kasih di atas soalan-soalan. Kita telah melangkaui sejam lebih dalam sesi kita pada malam ini, sesi bicara akademik syukur untuk berjaya. Diharapkan perkongsian pada malam ini oleh Tuan Fazrul dapat memberikan satu refleksi bukan saja kepada anak tapi kepada saya sendiri, terutamanya tadi yang betul-betul berikan satu impak ataupun refleksi ialah berkaitan dengan istidraj. Kebiasaannya kita semakin kita panjanglah pengalaman bekerja, bergaji makin naik, mungkin pangkat makin naik, dan itu mungkin kita refleksi, oh aku dah makin berjaya dalam kerjaya. Tetapi adakah kejayaan itu kejayaan yang real ataupun istidraj adalah bergantung pada 3 perkara. Sejauh manakah kita rapat dengan Al-Quran, menjaga solat, dan kita meneruskan infak manfaat kita kepada manusia lain atau kepada alam. Itu satu refleksi kepada saya peribadi, dan diharapkan perkongsian pada malam ini dapat, nombor satu ialah kita sendiri sebagai ibu, sebagai pendidik, sebagai bapa perlu menjadi hamba yang bersyukur untuk kita menyebarkan viral itu supaya kita dapat mendidik anak kita, anak remaja kita untuk juga menjadi hamba yang bersyukur. Jadi itu mungkin perkongsian kita pada malam ini yang saya yakin berikan pada saya peribadi, dan diharapkan yang hadir dapat sebar-sebarkan kerana dalam Facebook ini dia dah direkam. Mana ada catatan, tuliskan catatan, kongsikan kepada WhatsApp group parent, kepada WhatsApp group apa-apalah yang bermanfaat supaya dengan anak kita juga, supaya kita dapat menjadikan keluarga kita keluarga yang bersyukur. Penghujungnya yang paling penting, kita sama dapat mengucapkan kalimah Alhamdulillah, bukan di dunia tetapi sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah ketika kita sama berada dalam syurga Firdaus yang
amat tinggi dan amat besar nikmatnya. Jadi mewakili Muafakat Maram Malaysia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Fazrul di atas perkongsian pada malam ini, dan terutama juga di belakang tabir iaitu pihak teknikal dari Kepimpinan Muafakat Maram Malaysia yang sudi untuk menganjurkan program pada malam ni. Jadi mungkin sekadar itu dulu untuk pada malam ni. Kita syukur di atas segala nikmat yang ada, dan insya-Allah kita syukur untuk apa yang bagi kita mampu memanfaatkan ilmu kita pada malam ini untuk kita dapat nikmat yang besar di sisi Allah Ta'ala yang kita tidak jangka-jangka, untuk kita lebih bersyukur kepada Allah. Jadi banyak tu kalimah syukur pada malam ini. Kalau kita analisis transkrip tu, saya tak tahu, mungkin ratusan kalimah syukur pada malam ni. Tapi pun samalah kita syukur untuk berjaya. Sekian dulu daripada saya, Muhammad Shah bin Ahmad Noor, daripada AJK Muafakat MRSM tu Dr. Ismail Pontian. Untuk malam ni, dan ucapkan terima kasih. Kita tangguh dengan kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berehat.